Korang tahu tak, ini merupakan Murphy, seekor helang yang sangat teringin nak jadi seorang ayah. Sampai penjaga dia sendiri pun terkejut bila nampak dia cuba menetaskan sebiji batu. Tapi yang paling tak disangka, impian Murphy itu akhirnya jadi kenyataan. Pada masa mudanya dulu, Murphy pernah cedera pada sayapnya. Sebab tu, dia perlu tinggal di World Bird Sanctuary, Missouri sepanjang hayatnya. Disebabkan dia tak ada anak sendiri, naluri ke ibu bapaan dia jadi kuat sangat sampai dia memilih sebiji batu sebagai telur dia. Murphy jaga telur tu penuh kasih sayang, siap marah dan jadi defensif bila helang lain cuba mendekat. Bila kisah dia tersebar, ramai orang tersentuh dan mula desak tempat perlindungan tu bagi Murphy anak yang sebenar. Tapi satu hari, bila ada seekor anak helang jatuh dari sarang, pekerja dekat sana mengambil keputusan untuk tukar batu Murphy dengan anak helang tu. Pada mulanya, diorang tak pasti Murphy tahu nak buat apa. Tapi korang tahu apa jadi? Murphy terus jadi ayah yang terbaik. Dia bagi makan, beri pelindungan dan jaga anak tu macam anak dia sendiri. Anak helang tu akhirnya membesar kuat dan dilepaskan semula ke habitatnya. Dan bukan itu je, Murphy siap dapat anak angkat kedua. Ini membuktikan kasih sayang tidak mengenal apa-apa batasan.